Plot rompakan dikaitkan rangkaian antarabangsa berjaya digagalkan selepas pihak berkuasa Uruguay menemui terowong rahsia bawah tanah di kawasan bersejarah Montevideo yang menuju terus ke sebuah bank berhampiran. Memetik Muka Pres, Kementerian Dalam Negeri dilapor berkata suspek turut menyewa premis komersial di kawasan itu pada pertengahan 2025 dipercayai sebagai pintu masuk terowong. Penyiasat menyifatkan terowong kira-kira 200 meter yang ditemui pada 3 Februari itu sebagai sambungan khas antara kedai dan rangkaian pembetung membolehkan kumpulan itu bergerak di bawah tanah menuju ke sasaran mereka. Rakaman operasi menunjukkan pegawai memasuki terowong melalui lubang di lantai premis dan bergerak melalui bahagian sempit sebelum sampai ke ruang yang lebih luas. Plot rompakan dikaitkan rangkaian antarabangsa berjaya digagalkan selepas pihak berkuasa Uruguay menemui terowong rahsia bawah tanah di kawasan bersejarah Montevideo yang menuju terus ke sebuah bank berhampiran. Memetik Muka Pres, Kementerian Dalam Negeri dilapor berkata suspek turut menyewa premis komersial di kawasan itu pada pertengahan 2025 dipercayai sebagai pintu masuk terowong. Penyiasat menyifatkan terowong kira-kira 200 meter yang ditemui pada 3 Februari itu sebagai sambungan khas antara kedai dan rangkaian pembetung membolehkan kumpulan itu bergerak di bawah tanah menuju ke sasaran mereka. Rakaman operasi menunjukkan pegawai memasuki terowong melalui lubang di lantai premis dan bergerak melalui bahagian sempit sebelum sampai ke ruang yang lebih luas. Plot rompakan dikaitkan rangkaian antarabangsa berjaya digagalkan selepas pihak berkuasa Uruguay menemui terowong rahsia bawah tanah di kawasan bersejarah Montevideo yang menuju terus ke sebuah bank berhampiran. Memetik Muka Pres, Kementerian Dalam Negeri dilapor berkata suspek turut menyewa premis komersial di kawasan itu pada pertengahan 2025 dipercayai sebagai pintu masuk terowong. Penyiasat menyifatkan terowong kira-kira 200 meter yang ditemui pada 3 Februari itu sebagai sambungan khas antara kedai dan rangkaian pembetung membolehkan kumpulan itu bergerak di bawah tanah menuju ke sasaran mereka. Rakaman operasi menunjukkan pegawai memasuki terowong melalui lubang di lantai premis dan bergerak melalui bahagian sempit sebelum sampai ke ruang yang lebih luas. Plot rompakan dikaitkan rangkaian antarabangsa berjaya digagalkan selepas pihak berkuasa Uruguay menemui terowong rahsia bawah tanah di kawasan bersejarah Montevideo yang menuju terus ke sebuah bank berhampiran. Memetik Muka Pres, Kementerian Dalam Negeri dilapor berkata suspek turut menyewa premis komersial di kawasan itu pada pertengahan 2025 dipercayai sebagai pintu masuk terowong. Penyiasat menyifatkan terowong kira-kira 200 meter yang ditemui pada 3 Februari itu sebagai sambungan khas antara kedai dan rangkaian pembetung membolehkan kumpulan itu bergerak di bawah tanah menuju ke sasaran mereka. Rakaman operasi menunjukkan pegawai memasuki terowong melalui lubang di lantai premis dan bergerak melalui bahagian sempit sebelum sampai ke ruang yang lebih luas. 想要马来文变得666，说的6，听的6，写的有6，那就记得关注小明老师。